Engkau nak jimat 100 RM200, engkau rugi RM4,000 ke atas. Mungkin kita tak tahu. Kau tengok, ini hasil dia guys bila pakai minyak murah. Sakit guys, sakit. Tak pasal-pasal cari penyakit. Gaji RM1,200 tak dapat nak repair ni guys. 2 bulan gaji, 3 bulan gaji. Sebab apa? Sebab pakai minyak murah. Dia macam ni tau. Tak juga semestinya minyak murah ni tidak elok kan. Senang cakap macam ni lah. Kemungkinan minyak ni adalah minyak tiruan ataupun minyak yang dikitar semula. Sebab tu kalau korang beli minyak Manol, kita ada mana tadi? Okey. Sebab tu kalau kita nak beli macam Manol lah sekarang ni tak lama lagi kita ada Sirim. Tapi sebenarnya benda ni penting hologram ni. Ini dia macam ni tau. Kalau kau pakai minyak Manol untuk repair ataupun servis, kita ada bagi korang so-called repair, Manol akan tanggung repair sehingga RM10,000 sekiranya minyak Manol punca kereta enjin korang kong. Itu bila korang beli minyak Manol yang ada hologram ni. So korang kena dapatkan dekat semua minyak Manol daripada workshop rakan workshop Manol dekat Sarawak yang kebanyakannya memang saya akan promote lah. So kalau korang tak yakin, tak pasti, pastikan minyak tu, botol tu ada hologram. Betul tak bang? Yang penting ada hologram. Sebab apa? Barulah korang jimat sangat. Kalau sampai RM4,000 nak kena repair, sakit. RM4,000 tu kalau murah. Kalau kena serta-serta workshop, dia tak charge RM4,000. Ada RM5,000-RM6,000 kot-kot. Kan? Mungkin baik suggest tukar enjin terus. Tapi setidak-tidaknya kalau pakai minyak Manol, kita akan buat dia repair tu percuma. Asalkan ada hologram. Inilah dia kalau korang pakai minyak yang murah lah senang cerita. So, kami orang akan buka head kereta tu. Apa nama? Kereta apa ni bang? Azia. Azia ni tak boleh pakai minyak murah. Dia pakai 020. Betul tak bang? Ini dia owner Dynamic Automotive. Kat sini dia popular dengan mesin goyang dia lah. Mesin goyang dekat sini RM45 je guys. Kalau nak check, kalau apa orang cakap, kalau ada masalah lah bunyi-bunyi yang korang dengar apa semua kan. Tapi sebenarnya cerita kita ni benda ni. Kita buka depan korang live. Buka depan korang, saya rekod ni. Kita nak tunjukkan bagaimana rupa enjin bila korang pakai minyak murah. Kan? Bang, kalau macam kereta Azia, kalau full overhaul berapa bang? Maunya RM4,000 lah. Dekat RM4,000. Actually kalau korang pakai minyak Manol 0W20, kita ada macam dalam tu pembersih enjin apa semua kan. Termasuk labor, termasuk servis kat sini berapa bang kalau 0W20 Azia? RM150 ke? Murah. Promosi dia RM250 je guys. Dekat Taman Pelangi Matang. Dynamic Automotive dekat Taman Pelangi Matang Lorong 4. Dia buat 200.5 je. Dia tengah buat promosi. Kalau korang buat dekat tempat saya 311 tau. 311. Terus terang cakap, minyak yang sama. Tapi kat sini tak tahu dia pakai jin apa ke apa buat kerja kan. Mungkin dia bagi labor free ke apa untuk sementara waktu. Sebab workshop ni dia baru buka kalau korang perasan. Kan? So, untuk servis kereta Azia korang 0W20, 2.5 je bang. Betul bang? Betul. Ya Allah, 2.5. Dia potong saya punya. Potong gaduh. Dia potong. Potong gaduh. Aduh. Baru 2.5 guys. Tapi kalau jauh, Semarahan jauh nak datang ke Matang. Orang Semarahan pergi dekat tempat saya dekat Pamvilla. 311 je guys, beza RM60. 311 Tapi macam mana bang? Harga minyak je 238. Oil filter letaklah 20. Dah 258. Promo. Dia memang letak betul-betul bagi korang labor free untuk kereta yang servis kat sini. Jom. Kita tengok apakah kesan bila korang pakai minyak murah sangat. Nak sangat pakai minyak murah, tak pasal-pasal, kena servis, kena repair. Benar RM4,000, 2-3 bulan gaji Kan? 2 bulan gaji. Sedangkan kalau servis 200.5 je dekat sini pun sebenarnya boleh jaga korang punya enjin. Dia bukan sekadar orang cakap jaga enjin tau kalau korang pakai minyak Manol ni. Dia lebih kepada satu penjimatan full consumption korang. Pakai minyak murah, kan? Korang bayar murah servis, labor apa semua bla 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 100 lebih. Mungkin tak sampai 100, kita tak tahu. Tapi kau sakit bila kau nak isi minyak. Sebab bila minyak murah, enjin jadi berat tau. So dia pakai minyak yang banyak untuk kilometer korang lah. Kan? Tapi sakit dia kat sinilah nak repair. Jom kita tengok. Tu dia guys. Ini
Ini bukan apa nama sembang, gebang apa semua tau. Inilah dia. Inilah dia. Tengok tu. Tengok tu. Dia jadi jelly. Ya Allah, keras. Kan? Dia jadi jelly. Kau tengok. Ini hasil dia guys. Ini memang terpaksa buat full overhaul lah. Kau tengok. Ini sludge Ini sludge. Ini sludge yang terbentuk. Hanya kerana korang nak jimat. Teruk ni bang. Ini teruk ni. Ui keras. Bukan jelly lagi dah. Ini bukan jelly lagi guys. Ini dah memang keras. Ini keras betul. Ini memang keras. Ini bukan jelly Macam ni dia dah bukan jelly dah. Dia jadi ketulan. Slush. Teruk sangat. Bang, free labor ni untuk semua jenis kereta ke atau macam mana bang? Semua jenis kereta Saya suggest kalau korang pakai Pro2, Azia ke, Beza ke ataupun mana-mana kereta yang pakai minyak 0W20 boleh pakai ni. Legend Ultra 0W20 daripada Manol ni. Alright, premium ester containing engine oil So basically dalam kita punya minyak ni dia boleh tolong juga mencuci benda ni lah kan. Tapi yang ini memang tak boleh kata apa lah, memang nak kena buat overhaul lah. So kalau korang nak servis kereta korang yang tinggal dekat area Matang, Taman Pelangi Matang ni, dekat lorong 4, korang boleh Google Dynamic Automotive. Dia tengah buat promo labor percuma sekarang ni guys, awal tahun ni. So tak tahu sampai bila, so secepat mungkin korang datang sini. Pada masa yang sama, kalau korang mencari servis apa nama ni, mesin goyang. So basically kereta korang akan diletakkan alat ni. So alat ni dia akan detect kat mana benda yang membuatkan bunyi-bunyi yang tak selesa tu. Alright. So datang sini untuk buat dia sebenarnya macam-macam servis ada kat sini, betul tak bang? Semualah boleh buat. Overhaul apa semua, nak repair gearbox apa semua boleh buat dekat sini. Alright. So kalau korang nak nanti saya letak nombor telefon owner dekat description, boleh hubungi. Nak tahu quotation ke apa ke, boleh juga. Ada tak apa-apa abang nak promo ke apa ke? Tak ada. Cuma nak pesan untuk minyak Manol, kalau nak beli, make sure ada stiker hologram. Pastikan ada stiker hologram. Dekat Shopee pun banyak jual, tapi tak ada stiker hologram. Bahaya. Nak murah punya pasal, nanti jadi macam tu. Betul. Promosi sampai bila bang? Awal tahun lah. Awal tahun lah. Sampai bulan 1 lah. Bulan 1 lah. Sampai bulan 1 So, alright. Okay guys, I see you guys next time. Thank you for watching. Salam.